Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Kecoh. Aku buka social media, adalah cerita beberapa orang bising terhadap seorang parti politik, dia ahli parti politik ni yang katanya mempertikai Komandan Maktab Ketahanan Nasional MKN iaitu Datuk Johnny Lim Eng Seng yang katanya anak berbangsa Cina pertama dinaikkan pangkat ke Lieutenant General dalam perkhidmatan ATM ataupun secara spesifik dalam Tentera Darat Malaysia. Dekat posting tu dia bagi tahu ada ni apa benda Posrofi tu 1 Februari 2058 sejarah telakar apabila Perdana Menteri pertama Malaysia daripada anak jati Cina kelahiran Kampung Sungai Baru dilantik sebagai Perdana Menteri ke-50 Malaysia. Beliau merupakan anak jati Malaysia dilahirkan di Kampung Sungai Baru oleh kedua ibu bapa yang telah mendapat kerakyatan melalui skim Malaysia My Second Home di mana kedua ibu bapanya telah membeli kondo di situ 23 tahun yang lalu ... ada tutup postrofi. Tak mustahil berita ini akan keluar dan jadi neutral 30-40 tahun yang akan datang. Di bawah adalah gambar hiasan. Tiada kaitan dengan berita di atas. Bawah tu ada gambar Datuk Johnny pakai pangkat. Anda ramailah ada, biasalah bila dah parti politik yang buka mulut, adalah parti politik lain buka mulut juga kata yang Zaharuddin Mohamad ni dia mempertikai lantikan pula Datuk Johnny ni dinaikkan pangkat sebagai Lieutenant General dalam Tentera Darat Malaysia. Aku seorang yang tak bayun, jadi aku siasat dulu, pergi dulu dekat page Zaharuddin apa benda semua ni dan aku baca ada penjelasan yang dimuat naik katanya dekat sini. Dari semalam ada yang meroyan berkaitan posting saya berkenaan poin utama tulisan saya ialah untuk menyedarkan masyarakat bahaya Malaysia My Second Home tidak mustahil minta kerakyatan popam. Dia bagi tahu berkenaan gambar pemasyhuran Datuk Johnny Lim Eng Seng. Dalam posting tersebut saya telah jelaskan bahawa gambar di bawah adalah hiasan, tiada kaitan dengan berita di atas, tiada secara eksplisit tersurat maupun implisit tersirat yang menghina atau merendah-rendahkan pemasyhuran tersebut. Apa yang saya maksudkan ialah pelantikan bukan Muslim Bumi Putera adalah perkara biasa, tapi jangan jadikan PM bukan Melayu perkara biasa macam pelantikan bukan Melayu dalam ATM. Itu maksud asal saya. Tak ada dalam tulisan tu saya kata seperti bukan Melayu dalam ATM. Datuk Johnny Lim Eng Seng adalah contoh neutralisasi Yang saya kecam itu adalah Steven Okey, kepada yang buat posting tu kan. Okey, dia macam ni. Aku bukannya pentaksub penyokong ahli mana-mana parti politik dan aku tak nak pun nak kaitkan benda ni dengan politik. First, kalau kau kata benda ni tak ada kaitan dengan gambar, itu adalah gambar hiasan. Dalam banyak-banyak gambar dalam dunia ni, kenapa kau bubuh gambar itu? Banyak lagi aku rasa dalam sistem kerajaan lah, berbenda lah, itulah syarikat lah. Ramai je yang kaum Cina ni dilantik untuk memegang jawatan yang tinggi-tinggi. Kenapa tak pakai gambar tu? Kau guna gambar Lieutenant General Datuk Johnny. Kenapa? Aku tak kisah engkau nak menentang My Second Home ke walaupun ramai je yang komen dekat situ. Dia sendiri pun tak faham apa My Second Home tu, tapi lantak aku tak nak campur. Bukan ke dalam Islam pun cakap kita ni tak boleh buat sesuatu yang mengundang fitnah. Itu dah mengundang fitnah. Orang dah tersalah sangka yang engkau mempertikai lantikan Datuk Johnny ataupun dinaikkan pangkat sebagai Lieutenant General dalam Tentera Darat. Jadi engkau yang cari pasal, jadi apa konsekuensi dia? Kau kena terima lah. Itu kita put aside yang berkenaan dengan dia guna gambar politik dan mungkin ada yang mempertikai. Aku rasa ada juga yang mempertikai. Macam mana Cina boleh jadi Lieutenant General apa semua? Dalam ATM ni, dia ada sistem kenaikan pangkat yang tersendiri dan bukan mudah seseorang tu nak dinaikkan pangkat. Dia ada kursus-kursus dia ambil kira timeline, pencapaian dan macam-macam lagi. Termasuklah jasa dia, operasi yang dia terlibat dan sebagainya. Dan apa Lieutenant General Datuk Johnny itu
dia punya pencapaian, achievement dia, bukannya benda yang disuap. Dia adalah, orang kata, satu pencapaian yang berdasarkan disiplin, keberanian yang telah ditunjukkan, kepimpinan dan rekod perkhidmatan yang cemerlang. Dan benda tu bukannya berlaku setahun, 2 tahun. Daripada start, dia servis cop 10 jari. Dan apa pencapaian, bukan sahaja Lieutenant General Datuk Johnny ni, apa segala pencapaian dan pencapaian seseorang yang telah dinaikkan pangkat. Tak kisahlah Lieutenant General ke, General ke, Brigadier General ke, bukanlah satu benda yang bernasib baik. Ia adalah berdasarkan kemampuan dia, ketokohan dia yang telah ditunjukkan dalam medan latihan, dalam operasi, dalam perancangan strategik, dan itulah yang telah membuktikan beliau layak dinaikkan pangkat. Dan kalau nak tahu juga, dalam askar ni kita tak ada kaum-kaum ni. Kita tak ada kaum-kaum ni. Kita always bekerja sebagai satu pasukan. Lantaklah engkau Melayu kah, Cina kah, India kah, tak ada istilah, disebabkan dia India, dia ada special sikit. Sebabkan dia Melayu, dia ada special sikit. Kami training sama je. Kalau dia kena pijak, kau pun kena pijak, aku pun kena pijak. Semangat perpaduan, semangat patriotik, semangat mempertahankan tanah air ni, kalau nak dikomparekan betapa kami ni, mengaku diri kami rakyat Malaysia ni, nak compare dengan segelintir orang awam ni, memang tak boleh dibandingkan. Dalam darah yang mengalir dalam diri kami ni, tak kisahlah kami ni kaum apa pun, kami nak mempertahankan tanah air kami. Itu je. Jangan nak samakan kenaikan pangkat dalam ATM ni sama macam yang mungkin ada lantikan jadi CEO ke, pengarah syarikat ke. Lain. Itu jawatan. Ini kenaikan pangkat. Faham tak? Pangkat. Jadi kepada ahli politik yang keluarkan statement dan juga ahli politik yang marah terhadap statement itu, lantak korang, aku tak peduli, pandai-pandailah kau settle. Tapi kepada rakyat Malaysia, aku harap tak ada pertikaian, tak ada orang nak membantah dan sebagainya. Dan kalau nak tahu, Datuk Johnny itu bukanlah sebenarnya orang kata yang kaum Cina yang dilantik sampai level general dalam ATM. Ramai je lagi yang dah dilantik dalam ATM yang pangkat-pangkat general lah, yang kaum selain daripada Melayu. So itulah saja penjelasan aku. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video daripada Sentiausaha Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. By the way, tahniah kepada Lieutenant General Datuk Johnny atas kenaikan pangkat. Dan tak payahlah semua benda kau nak politik kan. Bosan lah 2025 dah.